Dari Rusila ke Biro Politik, keadaan genting antara Muhyiddin, Hadi dan Hamzah. Perang dingin antara PAS dan Bersatu masih belum berakhir. Sumber terdekat dengan Hamzah Zainuddin memberitahu Free Malaysia Today bahawa bekas timbalan Presiden Bersatu itu akan mengumumkan parti baru pada pertengahan Jun. Buat masa ini, pergerakannya dikenali secara tidak rasmi sebagai reset. Sebelum kita reset, mari kita rewind dulu. Pada Jumaat 22 Mei, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengkritik Bersatu secara terbuka dalam sidang media di Rusila, Terengganu. Termasuk mendakwa bahawa parti Muhyiddin bergantung kepada jentera PAS apabila pilihan raya menjelang. Secara tidak langsung, ini juga bermakna gerakan reset Hamzah akan turut bergantung kepada PAS. Memandangkan mereka yang menyertai gerakannya, kebanyakannya adalah bekas ahli Bersatu. Tetapi apa yang paling merisaukan Muhyiddin adalah kenyataan Hadi, satu kemungkinan tiada Bersatu dalam PN. Ini mendorong Bersatu mengeluarkan kenyataan pada 24 Mei melalui Facebook Muhyiddin. Antara yang disentuh, pertama, Bersatu ingin menamatkan isu perdebatan pertukaran Menteri Besar Perlis, mendakwa Presiden PAS tidak hadir untuk sesi perbincangan yang dititahkan oleh DIMM Tuanku Raja Perlis dan gagal mengemukakan nama calon Menteri Besar. Kedua, Bersatu kekal yakin bahawa mereka mempunyai jentera pilihan raya yang kukuh. Ketiga, Bersatu berpendapat bahawa banyak miskom berlaku dalam kemelut politik Negeri Sembilan dan PAS tidak seharusnya memberi sokongan kepada 14 aduan UMNO yang masih menyokong kerajaan pakatan. Keempat, Bersatu bersetuju secara prinsip bahawa kerjasama pilihan raya boleh diatur dengan mana-mana pihak tanpa memberi mereka keahlian dalam PN. Kemudian pada 28 Mei, Naib Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja menegaskan bahawa hanya orang bodoh yang akan percaya Bersatu sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Pakatan Harapan. Peja menilai ini sebagai strategi untuk mengelirukan penyokong Perikatan Nasional. Semua usaha pucuk pimpanan Bersatu untuk memberi penjelasan dan mengulangi kesetiaan mereka kepada PN tidak berjaya menyejukkan keadaan di pihak PAS. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menuduh Biro Politik Bersatu cuba mencemarkan kredibiliti PAS menerusi pos FB mereka pada tarikh 24 Mei itu. Fadli menganggapkan yang kenyataan itu tidak tepat, mengelirukan dan jelas berniat jahat. Ahli Parlimen Pasir Mas itu turut mempersoalkan tindakan Bersatu yang didakwa sengaja menyembunyikan keputusan penamaan calon Menteri Besar Perlis tanpa berunding dengan Majlis Tertinggi PN. Walaupun PAS lazimnya mengambil bahasa dalam membuat keputusan, hakikat bahawa Presiden PAS sendiri kini terlibat secara langsung dalam hal ini menunjukkan bahawa beberapa minggu ke depan boleh menentukan sejauh mana PAS dan Bersatu masih mampu duduk bersama dalam PN. Dan ini membawa kita kepada Hamzah dan soalan sama ada dia boleh meraih manfaat daripada perpecahan PAS Bersatu ini. Bekas setiausaha sulit Presiden Bersatu, Marzuki Mohamad, mendakwa bahawa Hamzah sebelum dipecat menggunakan nama Presiden PAS untuk mendapatkan sokongan dalam parti Bersatu. Kata Marzuki, tugas timbalan Presiden dalam perlembagaan Bersatu adalah untuk membantu Presiden. Tetapi Hamzah bukan sahaja tidak membantu Presiden, malah menjalankan gerakan menjatuhkan Presiden secara terang-terangan sebaik sahaja beliau disahkan sebagai timbalan Presiden. Hamzah menggunakan PAS, UMNO dan Istana sebagai modal untuk memecah belahkan parti. Menekan nama Hamzah secara negatif sambil mengaitkannya dengan PAS tidak semestinya akan mendorong PAS lebih rapat kepada Bersatu. Mungkin yang sebaliknya akan berlaku, PAS lebih cenderung untuk beralih ke arah parti baru Hamzah. Bulan Jun mungkin menjadi titik di mana PAS mula lebih aktif menjarakkan diri daripada Bersatu. Dinamik kuasa dalam PN pada hakikatnya hanya melibatkan dua pihak, PAS dan Bersatu, dan mungkin tidak lama lagi parti Hamzah sekali lagi. Parti seperti MIPP dan gerakan seolah-olah sekadar hiasan dalam PN. Pendapat mereka tidak menentukan hala tuju gabungan itu.